Lah ni kita bersama dengan Muhammad Asmi daripada Tengok Tok Okong, drama kumpulan Arena. Cik Mi boleh cerita sikit apa sejarah daripada mula tu? Dulu saya sebelum masuk Arena saya bersama dengan kumpulan lain dalam Penang lah. Contohnya Crosstown. Saya team untuk pasien di mana-mana kan. Tu tiba-tiba ada megat main open, music rock, ajak PKL. Ikut dia habis. Pergi masa tu yang kata pergi Singapura tu ha? Singapura untuk proses recordingnya. Yang KL tu? Di KL duduk kat tempat tu, Paharian Muzik, tempat penginapan hotel lah. Yang kata pergi dengan Datuk Salim tu yang tu lah? Salim dia main kami, dia manager lah. Cik Mi masa tu main band mana sebelum tu? Crosstown lah? Crosstown bisa main. Mereka Crosstown banyak drama, lebih kat 10 orang drama tukar-tukar lah. Mereka main macam-macam function. Mereka main ambil di studio dekat Glugok tu. Studio Crosstown lah. Dia main, dia kata jom kita PKL, cari lubang belah sana. Recording artis lah recordingnya. Dapat buat Paharian Muzik. Sebelum kami Malaysia, Paharian Muzik. Drum ni belajar kat siapa mula-mula? Macam mana yang boleh main drum? Saya belajar, saya main sendiri je. Tak nak bayar siapa lah. Cuma kanduk orang kata. Bila dapat studio dulu, dapat drum susah. Nak pergi studio baru nak ketok. Dulu sewa murah ya, baru RM8. Padahal kedai Cina belah Penang, artis RM10. Dia belah Tanjung lah dekat JT tu. Lepas tu dapat lubang pergi belah BM lah ni, Pusat Muzik Asia. Oh, Asia. Pusat Muzik Asia di BM. Ni jumpa sewa toket Cina tu dengan Abang Ibrahim lah. Badan tak besar dia. Kita cakap apa band better belah Penang apa satu lah. Lepas tu cuma trash. Belah Sabang tu hangat trash kan. Zaman tu trash tu. Masa tu duk main apa lagu apa? Masa duk pergi ni? Lagu better lah. Dulu zaman rock, kita main lagu rock. Rock apa lah? Lautner, rock kapak lah. Lagu Win, lagu Sen. Kira kami duk seronok daripada tiba-tiba. Mereka jadi kami punya sesionis. Masa tu rambut panjang lah? Tapi rambut panjang lah. Pendek. Long hair kat pinggang pun dah tu. Tapi patang tepi lah. Panjang belakang. Zaman 80-an, 90-an tu, dahsyat dari tu. 96, 97 tu lah, 99. Anak hantu, letih lah time tu. Hantu kira, panggil zaman... Yang masa tu dia memang duduk Tengok Tok Okong kan dulu? Tak, Tengok Tok Okong saya seorang je. Yang megat tu ada orang Melayu. Orang Melayu? Bila praktis, yang basis duduk dekat Pulau Kembar. Janji kat mana, jumpa kat belah-belah Belki, Tanjung Jati tu. Tempat kami jamming tu lah. Ya macam mana yang mula yang boleh berminat dalam muzik ni? Saya minat pasal abang saya pun main muzik juga. Dia kerja Singapura. Saya ikut lah, dia dengan adik saya seorang lagi. Dulu main dengan kumpulan Brainwash Penang. Drama juga. Alfian lah? Orang kenal. Dia dulu juara pesta. Dia dapat. Dia buat recording artis dengan EMI. Oh, kira adik apa ni drama kumpulan Brainwash? Yang abang pula duk main di Singapura? Dia duk main muzik dah lama lah. Kami tak tahu pasal dia ada depa lapis hijau pada kami ni. Jadi tiga beradik semua drum? Semua drama? Semua drama lah. Baca tutorial memang boleh eh? Saya lama time tu lah. Bila pergi mana-mana function ke, naik club mana ke, dia duduk layan kita tengok drama tu main. Tak tahu lagu tu macam mana kan, dia duduk kata live Scorpion. Tengok, Scorpion macam ni kan. Tak tahu lah, ni buka YouTube je. Abang mau lagu apa, tengok drama, macam-macam drama. Boleh pilih apa drama yang nak. Saya lebih minat pada drama Rush lah. Rush? Drama dah, Naughty dah, Nilpet. Dia bagi dia. Kemudian Rush, dia era 70-an, 80-an. Orang tahu lah. Kalau di Malaysia ni yang mana dahsyat yang minat lah? Semua saya minat drama-drama lah ni. Macam-macam drama yang bagi-bagi ni. Tahun 80-an, 90-an tu? Bulan ke Yazid ya. Arwah Yazid ya? Yazid ya. Sipu, payah pakai sipu dia. Lepas tu yang satu lagi yang apa nama Zaid Ahmad? Zaid adik dia. Adik pada Arwah Yazid. Main Silam Majid. Zainal Abidin main function. Tak pun tak kerja dia main. Macam Lepas tu ada satu lagi tu. Apa nama lah yang drama tu? Apa? Luis apa tu? Ali Perkasam. Tu dahsyat. Dia main jazz. Dia memang berlagu ni. Belah Asia tu, dia ada band tu. Nama apa tu. Dia pasti banyak band-band rock ni. Lepas tu ada sekali apa cerita. Itu asyik orang kampung Jawa kan, Balai Pukat. Nama dia Nan Komunis kan? Kalau dah sini pada kami tak. Dia main drum masa tu tahun 70-an. Ya lari lama tu. Tu. Dia meninggal dia meninggal di Melaka. Drama lama tu. Itu. Nan Komunis dia bawa nama dia. Saya tak ingat kan lepas tu lagi lama pada kami ni. Dia senior kami lah kita. Yang kata tadi masa kumpulan Arena tu kan, masa duk ada di KL kan, maksud dia masa balik main kata tahun 92 tu, Abang Mi pun semua sekali balik semua dah berpecah lah kami. Time tu pecah lah. Masing-masing bawa haluan masing-masing. Saya pun boring tak nak kerja apa pun. Saya member kita balik lah. Balik Penang. Aku baik ke orang Kilang, masuk Kilang, masuk main dengan kami band. Malam kita main naik club. Jadi saya balik tengok ada lubang ni. Lepas saja tunggu dengan band pun dah pecah, tak tuala mau. Tak ada kata sepakat, mau masing-masing nak buat diri. Kita dapat yang megat ni, saya duduk dengan megat lama. Bukan baru duduk dengan dia. Okay, bermakna dan satu album lah. Satu album. Arwah Samad biasa pesan kami. Standby lagi. Naik album kita akan buat terbaik lah. Tiba-tiba dia ada arwah. Dia pun terbaik lah. Wah, yang mengajak kami pasal muzik dia lah. Dulu kami peminat dia. Zaman dia kita tengok, dengar lagu kan.
Depa panggil Abang Mi lah, dandan lah. Panggil Min ni, lagu ni boleh main. Dandan boleh main ke ataupun nak kena cari tu? Tak ada, kalau lagu tu yang kita bisa dengar, dia drama bukan apa, dia tempo beat dia. Kena dengan beat dia, contoh dia punya beat jenis blues. Kita motor pattern, kita main cara kita lah. Tak dapat sendiri tak dapat lah, dia orang nak main kan, kaset kan. Oh, yang penting dia main beat dia tu. Beat kena tahu, kena ikut dia punya tempo dia lah kan. Tu kena belajar lah. Lo ni dah buat apa? Lo ni? Dan ni duduk kerja dengan syarikat forwarding cargo ni. Daripada tahun 99. Tak pergi MC kat berapa? Kat 2 bulan lah. Motor apa? Ada motor. Baru ni motor. Apa ni ikut? Apa Round Island lah? Bukan kan, balik kerja. Oh, biar Round Island. Balik belah Sengara. Balik jatuh. Patah bau. Oh, patah bau ni? Patah bau ni semua ni. Aduh. Tangan nak katak tak boleh. Main dia tak nak kebay. Di hospital mah tak pergi Dah pergi kita tadi bawa buat check out, dia bagi lagi sebulan MC. Ulu, stempel. Tunjuk sikit main drum boleh? Sikit lah. Boleh? Sikit lah main so slow lah. Lagu-lagu apa kan. Apa ni drama yang paling dahsyat di Pulau Pinang. Tangan udah tengkoi lah. Okey, terima kasih Abang Mi ya. Okey. Kan? Okey, baik. Terima kasih ya. Sama-sama.